Tapi kadang-kadang kita tergelincir prioriti, kita masuk Ramadan, kita tak utamakan solat fardu tu. Kita utamakan solat sunat tu dan tinggalkan solat fardu tu. Itu kegelinciran yang banyak berlaku. Ada yang masuk Ramadan, Masya Allah berpuasa. Tapi lepas majlis iftar, tak pergi solat. Tak solat maghrib, tak solat isyak. Tapi solat tarawih. Bangun pagi, makan sahur. Lepas tu dah tak solat subuh. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis ni, hadis Qudsi dalam Sahih Bukhari. Hadis ni bermula dengan Nabi SAW menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, yakni kawan-kawan rapat Allah Subhanahu Wa Taala, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-wali Allah, dia telah melancarkan atau isytiharkan perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis tu menyebut, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. So target pertama bila kita masuk Ramadan ni adalah kita nak perkemaskan dan mantapkan solat 5 waktu ni terlebih dahulu. Solat subuh kita, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang ini yang paling utama, paling tinggi, paling penting kita prioritikan. Kemudian Nabi SAW sebut, dan hamba aku terus menerus mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Ramadan adalah bulan kita mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala begitu pemurah, melimpah-limpah, mana-mana hamba yang menunjukkan sikit tanda. Suatu hadis kursi yang lain Allah kata, kalau dia datang dalam keadaan berjalan, aku datang kepada dia dalam keadaan berlari. Dia datang sejengkal, aku datang sedepa. Allah nak tunjukkan kepada hamba-hambanya, aku tawarkan, aku buka semua tawaran ini, ambil satu langkah kecil pun, aku akan hargai. Dan aku akan berikan lebih daripada apa yang kamu berikan untuk aku. So pertama sekali fardu, yang kedua adalah amalan-amalan bin nawafil. Solat qabliyah, ba'diyah, solat malam, qiyamul lail, selepas isyak sampai subuh, mana-mana solat yang kita solat, itu qiyamul lail. Kalau kita tidur dulu, kita bangun, kita jihad nak bangun sebelum subuh nak solat tu tahajud, jahadah kan, kita bangun solat lagi. Itu semua akan menyebabkan Allah mencintai hamba tersebut. Dan apabila aku mencintainya, perhatikan bahagian ini. Apabila seorang hamba tu berikan tumpuan kepada fardu dan ditampung dengan nawafil, dia melakukan itu, Allah kata apabila aku mencintai hamba aku, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya dia melihat, apabila dia melihat, Allah melihat dengannya. Nak bagi tahu, kadang-kadang kita tak nampak jalan. Masalah tembung sana, tembung sini, langgar dinding sana, langgar dinding sini. Allah kata, engkau jaga yang fardu, kau jaga yang nawafil. Apabila engkau melihat, aku melihat bersamamu. Maksudnya Allah akan berikan petunjuk kepada penglihatan dia. Apa yang kabur akan jelas. Apa yang tak nampak arah simpang akan ditunjukkan. Ini arah tujunya. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Allah menyebut, dan apabila dia menggunakan tangannya untuk bertindak, Allah bertindak bersama dengannya. Maksudnya Allah akan bersama dengan keputusan-keputusan yang dibuat. Kan kadang-kadang kita confuse, kita keliru, kita bingung, kita salat istikharah, tak nampak apa tandanya. Allah kata, kamu buat keputusan, aku bersama dengan keputusan yang kamu buat. Dan kakinya yang melangkah, Allah akan bersama dengannya dalam setiap langkah tersebut. Dan hadis itu berakhir dengan Allah sebut, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, dan kalau dia memohon, meminta apa pun kepada aku akan berikan kepada dia. Dan kalau wala in ista'dzani, kalau dia mohon perlindungan kepada aku pasti akan melindunginya. So tadi kita sebut yang pertama, nilainya lebih jauh antara langit dan bumi kalau dapat masuk Ramadan. Yang kedua, apabila kita sudah masuk, kita prioritikan, utamakan apa yang Allah cinta daripada amal-amalan fardu, ditampung dengan sunat-sunat, penglihatan, pendengaran, setiap tindakan, langkah,
semuanya dipandu oleh cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersama dengan hamba tersebut. Apabila dia doa, Allah mustajabkan. Apabila dia mohon perlindungan, Allah janji akan memberikan perlindungan. So bermula dengan ini dulu, kemudian baru kita melangkah masuk kepada tema besar bulan Ramadan. Kerana kadang-kadang kita bincang tentang tema-tema yang datang kemudian ni, kita lupa yang fardu tu, dia jadi tak sempurna prioriti tu. Sebab tu Nabi sebut SAW, ada orang yang solat malam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Boleh jadi orang tu berpuasa, dia tak dapat apa daripada puasa dia, melainkan dia lapar. Rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dia solat 20 rakaat, panjang-panjang dia solat bersama imam, dia tak dapat apa daripada solat tu, melainkan dia hanya rasa letih solat. Kerana dia tinggalkan yang fardu, dia melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan manfaat daripada amalan-amalan Ramadan tadi, puasa dan salat malam.